Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah kerana hari ini kita dipertemukan dalam tazkirah ringkas hari ini bagi berbicarakan sebuah topik yang bertajuk dakwah melalui lensa kreativiti. Sebelum saya berhujah atau menyampaikan tazkirah saya lebih lanjut, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Hasbullah bin Awang Cik, pelajar sarjana komunikasi massa dari Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Shah Alam. Alhamdulillah, bila kita berbicara tentang dakwah ini satu pekerjaan yang mulia yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sendiri, sama ada di Makkah maupun di Madinah. Pelbagai ujian yang dihadapi oleh Rasulullah dalam mengembangkan dakwah ajaran Islam, ditomah, dicaci, dikasari, sehingga patah gigi Nabi ketika berdakwah di Taif dan berlumuran darah. Tetapi Nabi tetap cekal, tetap tabah, sehingga Jibril datang hendak mengebalikkan gunung kepada penduduk Taif. Tapi atas kesedaran dakwah, tanggungjawab menyampaikan agama Islam itu sendiri, Rasulullah enggan melaksanakan menebalikkan gunung kepada penduduk Taif. Dan Alhamdulillah kita lihat hari ini Taif penduduknya mengamalkan ajaran Islam, Masya Allah. Jadi dakwah ini satu bidang, satu kerja yang bukan hanya perlu dilakukan oleh pendakwah, tetapi kita sesama Muslim menegur saudara kita. Kalau kita ada kekuatan yang mana ada kuasa seperti pemerintah, berdakwah mencegah kemungkaran dengan kuasanya. Tetapi kita sebagai rakyat biasa boleh mencegah kemungkaran juga dan berdakwah menyeru kepada kebaikan. Seperti mana dalam ayat Al-Quran, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Jadi maksudnya dalam ayat ini menceritakan hendaklah di antara kita, di antara kamu, di antara kita ni ada satu umat. Perlu ada satu umat yang menyeru kepada kebaikan, yang menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah kepada mungkar. Allah berfirman, dan mereka itulah orang-orang yang berjaya. Jadi sangat cantik firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran ayat 104 ini. Maksudnya kita jangan abaikan dalam komuniti pengajian kita di UiTM sendiri. Adakah satu kaum yang nak menyuruh kepada kebaikan, menyuruh bil ma'ruf itu, bil khair ilal khair, dan juga mencegah kepada kemungkaran. Allah berjanji dalam Al-Quran, inilah orang yang berjaya. Adakah kita tidak mahu menjadi golongan orang yang berjaya? Menyuruh kepada kebaikan, bil ma'ruf, bil khair, kebaikan dan juga mencegah kepada kemungkaran. Masya Allah. Hari ini kita lihat di kampus, sejauh mana bila kita lihat ada pasangan yang bukan mahram, lelaki dan perempuan bonceng motosikal. Bila kita nak tegur tu, kita rasa iman kita sangat lemah, Masya Allah. Tapi inilah yang dituntut dalam Allah menyuruh kita dalam surah Al-Imran ini. Hendak ada satu umat. Satu umat. Maksudnya umat ni bukan seorang, plural. Dia ramai, menyuruh kepada kebaikan dan wayanhauna 'anil munkar, mencegah kepada kemungkaran. Bila kita baca ayat ini, kita rasa macam Masya Allah, lemahnya iman kita. Itu bila kita lihat pasangan yang berbonceng, lelaki perempuan bukan mahram, dalam banyak kes-kes yang lain. Apa pula ceritanya dalam kes plagiarism, meniru assignment, mengguna AI, ChatGPT. Tidak ada orang kata apa? Integriti. Integriti walaupun kita sebut integriti perkataan bahasa Inggeris, tapi sebenarnya ia adalah amalan agama Islam, tuntutan agama Islam itu sendiri. Rasulullah SAW ketika berdagang dari Mekah atau keluar ke Mekah, jadi integriti inilah yang dibawa sehingga Ummul Mukminin Siti Khadijah tertarik kepada Rasulullah SAW. Jelah, kita pun masa dah suntuk. Jadi kita teruskanlah berdakwah dengan lensa kreativiti ini juga salah satu caranya. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.